Yo, selamat datang lagi di channel Red Race. Di video hari ini guys, aku akan room tour dekat Minecraft. So, macam mana bilik aku dekat Minecraft? Tanpa berlama-lama lagi guys, I hope you guys enjoy my video. Okay, so first aku akan build dulu bilik aku guys. Okay, so first of all aku akan ukur dulu macam mana kedalaman dan kebesaran bilik aku. Okay, sini panjang, sini cukup kot, sini pula begini. Okay, macam besar sangat pula. Nice. Ni tolak sikit, sini cukup kot. Nice. So ni pintu dia. And okay, so ya, bilik aku macam ni. Tak ada interior lagi. Cukup panjang ya bilik aku. Okay, so pertama-tama kita akan buat sistem redstone dulu. Plug guys. Okay, mungkin aku kena pakai ini guys. Apa namanya itu? Nah, biarlah terang. Nanti kita taruh ini. Ini adalah Swiss kipas. Dan ini adalah apa namanya itu? Stop contact. Ya, lampu dah siap. Bam. Nice. Okay, lalu seterusnya adalah kipas guys. Nah, jadi kipas guys. What the hell. Okay, sistem elektronik kacip dah siap. Seterusnya kita akan buat furniture. Okay, sebelah sini ada katil guys. So kita akan ambil konkrit hitam, wool biru, pokok guys. Di sini adalah katil kita guys. Katil aku guys. Katil aku cukup besar juga ya. Okay, katil dah jadi guys. Okay, next kita akan buat penyangkut baju dan rak buku guys. Okay, seterusnya adalah tempat aku buat konten guys. Okay, furniture dia dah siap. So kita boleh ke buat tingkap pula guys. Okay, so pintu aku ni pintu oak.
Tapi tak ada lubang. But bayangkan je lah, tak ada lubang. And lebih. And siap. So inilah bilik aku guys. And yeah, enjoy the roleplay. Akhirnya dapat juga duduk dengan tenang. Okay, aku nak buka YouTube Sat. Cerita apa yang best ya? Apa tu? Kenapa notification dekat aku punya profile? Yo, what? Aku dah sampai 100 subscriber. Let's go. Let's go. Akhirnya goals pertama aku tercapai guys. 100 subscriber. Let's go.